Dah try, owner sedap. Orang suruh test makanan. Makanan tu yang dimakan, sedap ke tak makanan tu, bukan owner. La ilaha illallah. Makanan tu penat-penat masak, pergi rasa owner buat apa? Tak faham lah korang ni, tak faham lah. Tak masuk Haikal. Haikal siapa pula? Aduh. Hari tu Adib, ni Haikal pula. Aduh. Ni macam-macam ni. Izzati ada. Apa lagi? Adam ada. Ilmi. Ramai pula nak kena fikir ni. Ni Haikal pula. Aduh. Asal kena masuk pula Haikal ni? Aku yang handsome ni pun rasa kelakar, apatah lagi korang yang biasa-biasa tu. Confident betul kau ni. Apa yang confident sangat ni? Itu okey lagi. Kadang-kadang ada yang sambung tu. Aku yang handsome ni pakai 17 Pro Max 256GB cash. Tak payah bagi tahu kot. Kan? Aduh, tak payah bagi tahu lah. Nyak kita orang biasa-biasa. Kita orang pakai Nokia lah, boleh balik dengan cik tau. Nak bergurau ada masamnya. Kau pernah rasa ke gurau tu? Macam mana kau tahu masam? Macam mana kau tahu masam? Dekat mana masam dia tu? Tak boleh manis, tak boleh masin, nak kena masam juga. Tak faham lah korang. Gurau pun nak kena ada rasa. Tengok je ni. Setelah dinilai, sekarang dia seremban. Maksudnya dia pergi nilai dulu, lepas tu pergi seremban. Ke nilai yang dinilai tik? Macam mana cerita ni? Allah bersama Gen Z. Yang bro rasakan.